lah. Aku tak payah nak pergi jual ganja ni semua, tak payah. Aku tahu bapak aku pun susah. Bapak aku pun baru kahwin. Adik-adik baru, adik tiri kan. Aku rasa aku tak nak susahkan bapak aku. Aku sendiri cakap kat bapak aku lantik kat lawyer. Tapi bila lantik lawyer nak fight case, makan tahun tau. Betul. 39B. Kurang-kurang 3 tahun 2 tahun. And then setiap kali nak mahkamah, nak kena bayar lawyer. Bukan ratus-ratus tu, ribu-ribu. Bapak aku pula bukan orang senang. Jadi aku decide, aku panggil bapak aku datang jumpa aku. Aku cakap kepada bapak aku tak nak fight. Kira Aku kau nak gentle mengaku. lah. Aku As a nak man. mengaku. Baik tu. Yes, aku nak mengaku. As a man. Aku tak nak susahkan bapak aku. Aku tak nak susahkan adik-adikku. Sebab bila bapak aku susahkan bapak aku, adik-adikku nak sekolah lagi. Automatik Nak makan lagi, automatik susah. Faham tak? Jadi aku decide, aku bagi tahu bapak aku nak mengaku. Power dengar. Aku nak mengaku. Jadi bapak aku pergi jumpa lawyer, cerita dengan lawyer yang aku nak mengaku. And then aku dah pemudahkan urusan mahkamah. Lagipun aku bawah umur. Okay guys, hari ni aku just nak bagi tahu bahawasanya BGTV sedang menjalankan satu lucky draw menang motor 2026. Motor apa? Ni, skuter. Ini kita panggil skuter, yang mana skuter ni korang boleh pakai untuk korang jalan-jalan pergi surau atau pergi ke area rumah korang dengan harga RM15 saja, ataupun korang guna B Promo 26 korang dapat RM10. Boleh tonton semua video dekat BGTV Plus and korang berpeluang untuk menangi motor e-bike. Okay? Just on, terus gerak. Bye-bye. First case pula, aku dapat hukuman. Hukuman aku lah. Pada mulanya 7 tahun 10 sebat. So, kalau 7 tahun tolak tambah gedebak-gedebuk 4 tahun lah. 4 tahun 8 bulan. 4 tahun 8 bulan. 4 tahun 8 bulan. Tolak 1/3 kan. Sebab cuti.